Saya pengguna shampoo ni, tiap hari saya guna shampoo ni sekali sehari. Bagi saya memang betul pesan tu, jika konsisten penggunaan rambut gugur dah kurang. Anak rambut tumbuh hitam dan uban ada beransur-ansur hitam bermula dari hujung rambut. Saya berpuas hati dan harga pun berbanding. Kat sini, siapa ada masalah gatal-gatal kulit kepala berminyak, kelemomo, rambut gugur, rambut putih, kakak abang kena bertukar kepada shampoo Sehmai, ginseng dan polygonum ni. Kakak abang jangan risau tau, shampoo ni dia telus air, sah solat. Tiada sebarang pewarna dalam shampoo ni. Shampoo ni bukan pewarna rambut tau. Bahan-bahan dalam shampoo ni pun bahan-bahan yang selamat. Bahan-bahan semula jadi saja seperti ginseng dan halia. Memang selamat untuk kulit kepala yang sensitif. Bau dia pun Masya Allah, wangi sangat kakak abang. Bau dia tak memeningkan kepala langsung. Shampoo ni pakai je macam biasa setiap hari. Pakai dalam 2-3 minit macam tu je. Lepas tu kita bilas macam biasa saja. Pakai sikit je. Buih dia pun banyak dan wangi sangat. Untuk abang-abang, kakak-kakak yang ada masalah kulit kepala berminyak, rambut gugur, gatal-gatal kulit kepala, rambut putih, abang-abang, kakak-kakak dah kena bertukar kepada shampoo Sehmai ni, okey? Dengan penggunaan yang konsisten, kita akan nampak perubahan pada rambut kita tu sikit demi sedikit tau. Shampoo ni, kakak-abang jangan grab 1 je tau. Grab 3 terus, lagi murah, ada promo. Kalau nak harga promo, tekan beg kuning dekat bawah sekarang.